Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Altamis Nurhan bin Azlan Shah dari Sekolah Kebangsaan Jawi. Sekolah berprestasi tinggi. Dalam program Saya Marah Baca dan Kongsi, saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang satu novel yang saya baca, iaitu Lieutenant Adnan Wirabangsa. Novel ini dikarang oleh Abdul Latif bin Talib. Novel ini diterbitkan oleh Mika Cemerlang Sendirian Berhad di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Izinkan saya membawa hadirin sekalian menyusuri lorong-lorong sejarah yang penuh ranjau, mengangkat kisah seorang perwira bangsa yang namanya tersemat utuh dalam lipatan sejarah tanah air. Beliau seorang pejuang sejati yang gugur bukan kerana lemah, tetapi kerana berani menentang badai penjajah demi tanah yang dicintai. Dialah Lieutenant Adnan bin Saidi, permata bangsa yang gugur di Bukit Candu demi mempertahankan maruah Ibu Pertiwi. Lieutenant Adnan dilahirkan pada tahun 1915 di Kampung Sungai Ramal, Kajang, Selangor. Beliau dikenali sebagai seorang yang tegas, berani dan bercita-cita tinggi, seorang yang tidak mudah melatah dan sentiasa menyemai nilai patriotisme sejak di bangku sekolah. Seumpama air dengan tebing, kasihnya kepada tanah air begitu menyatu dengan jiwanya. Bersama regimen askar Melayu Diraja, beliau berjuang di bawah panji British. Namun, beliau mahukan kemerdekaan kepada bangsa, dan disinilah kisahnya menjadi legenda di Medan Bukit Candu, Singapura. Lieutenant Adnan telah menunjukkan bahawa keberanian bukan hanya pada badan yang kuat, tetapi pada hati yang tidak gentar. Seperti kata pepatah, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Maka ayolah kita menyambung perjuangan para pahlawan pada zaman lalu. Sekian.